5 kesan mental illness yang sering terjadi akibat daripada childhood trauma. Sebelum tu kalau korang nak belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Yang pertama, bila dewasa, kanak-kanak tu boleh mendapat penyakit anxiety, iaitu keresahan yang berlebihan. Kanak-kanak yang macam dalam hidup dalam ketakutan, jerit, marah, ancaman, otak diorang akan sentiasa berjaga-jaga tau. So diorang bila dewasa, diorang akan sentiasa berada dalam mood kecemasan. Walaupun situasi sebenar selamat je, dia banyak overthinking, dia rasa berjaga-jaga. So sentiasa rasa penat. Yang kedua adalah depression, kemurungan. Bila tak dapat kasih sayang ataupun penerimaan yang sebenar masa kecil, diorang mulai rasa kosong tau, rasa tak berharga. Bila dewasa, dia akan bawa diri, rasa putus harap, hilang minat dalam hidup, rasa kosong. Walaupun dah dapat bagus ni, result yang bagus ni, bila dia dewasa, diorang tak boleh nak bawa diri diorang. Okay? Sampai satu tahap begitu. Yang ketiga adalah kompleks PTSD ataupun trauma kompleks. Trauma yang berulang seperti penghinaan, dihina, diabaikan, keganasan emosi, dia menciptakan luka yang berlapis-lapis. Jadi akan ada macam flashback, tiba-tiba ada rasa macam terasing, suka nak percaya siapa dan rasa macam takut terjaga malam. Mungkin itu menjadi salah satu daripada sebahagian daripada hidup diorang. Yang keempat adalah disassociation atau terputus daripada realiti. Untuk bertahan, kanak-kanak yang trauma tu kadang-kadang dia matikan emosi tau, ataupun rasa hilang hubungan dengan tubuh dan persekitaran. Kadang bila dia tutup emosi tu, kadang dia tutup sekali empati dan menyebabkan mereka potensi menjadi narsistik. Yang kelima, diorang ada low self-worth, harga diri yang rendah. Anak kecil yang sering dihina, dibandingkan, diabaikan, dia akan membesar dengan kepercayaan bahawa mereka tak cukup bagus. Mereka tak cukup perfect. Jadi mereka mudah terjebat dengan hubungan yang toksik. Dan terus sabotage kebahagiaan diri sendiri. Bila ada orang baik nak tolong diorang tak terima, dia ni betul ke? Macam tu. So childhood trauma ni bukan pilihan korang. Tapi healing adalah hak korang. Setiap langkah kecil yang korang ambil ke arah penyembuhan adalah bukti kekuatan.